like days, only been days, but it felt like months. This could be what you love. It took a lot of hard shit just to learn how not to break down and stop it. No matter what I've seen in the past, I want that impact that we grow now, baby. You can't let it slip away, drift away, can go to waste, go to waste. I say it straight to your face, won't contemplate. You got to play that, babe. I don't wanna wait another minute for you. I know you got me falling from the ceiling for you. Knew right from the start there was no limit to you, and I'm catching feelings, baby. Tarik ke Mumbai. Ni kereta first. Lepas tu ada kereta juga. Orang kat tengah-tengah. Wah, cantik. Adik! Jangan bergolek sudah. Asal? Ya. Nak ikut macam mana? Mesujud bumi dah. Wih, wih. Wih, wih. Aku pula piwik-piwik. Chorus, chorus. Oh. Hanya engkau saja idamanku payahku bimbang aku bimbang engkau hilang bawa serumpun kasih yang tak ku semaikan di hatiku hanya untukmu. Alamak, Abang Duan nak nangis pula, Abang Duan. Jangan nangis, Abang Duan. Ha? Berduit? Tak ada dia punya ni. Tempo tak tahu, tempo. Yang mana tadi dah? Eca pun sibuk juga. Nyanya dengan ulat kukunya. Ini kasar orang kan ada. Dah bandar sejak ni. Masuk mall. Tengok. Oh, dia tengah buat. Ni pakai baju kurung. Weh, dah buka kedai baru dah. So, baru balik daripada tunang Kak Yaya. Sekarang baru pukul 9.30 macam tu. And aku punya makeup stay on point. Memanglah tak cantik sebab kita pakai Android lagi. Sabar dulu. Nanti pakai. Dia datang. Baru nak berangan. Dia datang. Jadi, dalam kita dah bersiap cantik ni. Lagipun saya pun uzur sebenarnya kawan-kawan. Jadi hari ni saya nak buat video unboxing semua goodies yang saya dapat dekat, bukan goodies ni apa nama dia, apa je lah, goodies lah kan, goodies yang saya dapat waktu pergi kenduri kahwin orang. So jom kita tengok.
Macam Azad, the prototype. So ni bunga. Ni bukan kerja kahwin. Ni majlis Sacu pergi. UMNO, puteri UMNO. Lepas tu dia bagi bunga. Waktu ni hadiah hari ibu. Dia bagi. And this bunga, dia kelopak-kelopak bunga ni, the leaf ni adalah sabun. So kalau macam korang petik, terus korang basuh guna air, dia akan keluarkan sabun-sabun tu lah. Lepas tu nanti kelopak ni akan hilang lah. Macam tu. Ni bunga dia. Bunga dia hari ibu. And then next, ni waktu pergi kenduri kahwin si mana buah aku ke? Kan? Dalam sepupu papat aku tu, Azrin dan Amir. So dia bagi beg IKEA. Tak payah buka lah sebab korang tahu je lah kan beg IKEA ni macam mana kan. Besar dia semua benda tu kan. So dia bagi beg IKEA dengan bunga telur. Tapi telur mestilah dah makan telur tu. Bagi bunga telur yang ni. Cantik. So I collect banyak gila. Ni ada 2, ada 3. So, cantik. Ni kenduri kahwin yang kedua. So dengan bunga dia suka. Aku suka kumpul lah. Aku suka kumpul. Macam kalau bunga telur kan. Lepas tu bunga-bunga dia aku suka kumpul. Macam ni nanti. Nanti aku akan tengok lah dekat aku punya almari pula. Kat katil aku yang dekat Zitra tu. Aku akan letak dekat yang Hello Kitty. Then next, kita pergi kenduri. Ni kenduri Huda punya anak mengasuh dia. Nenek Su lah, nenek Su punya anak mengasuh. Cikgu Nazrin dan Aisyah. So yang ni kita orang tak pergi. Tapi dapat sebab dia sangat murah hati. Dia sangat murah hati. So dia bagi, sebenarnya dia bagi kuih bahulu ke kek marble ke apa kan. Lepas tu dia letak telur dalam ni. Lepas tu macam aku ambil lah sebab comel kan. Nanti boleh lah letak kerongsang ke ataupun kita punya apa-apa je lah kerongsang kot. Kita letak dalam ni. And then Nazrin dan Cikgu Aisyah tu, Cikgu Nazrin dan Aisyah tu, dia bagi kitchen ni. You see this kitchen ni. Then kat sini je nama macam wali mata urus Cikgu Nazrin, Aisyah. Lepas tu kat sini ada cermin. Ada cermin. Ada cermin. Comel lah kalau letak kan. Tapi boleh buat apa je. Boleh nampak kita punya pori-pori. And then last sekali, tunang Kak Yaya dapat makanan je. Tapi sedap makanan. Dia tak bagi goodies lah sebab dia tak kahwin lagi. Last sekali pergi kenduri kahwin Hidayah. So last sekali kenduri kahwin Hidayah, dia bagi ni apa nama cawan gelas ni, cawan kaca. Nanti aku pakai dekat Zitra. Tu dah lekat kat sini. Tapi macam ni kawan-kawan. Macam ni kan. Tarik. Mana lah. Lepas tu tutup lah ni. Macam ni. Nanti minum. Lepas tu kalau tak nak minum, tutup macam ni. Macam ni. Itulah Hidayah kahwin. Dia bagi ni. Kawan aku dah kahwin dah. Lepas tu aku jumpa Hani Nabila. Kawan aku lah dulu sekolah agama. Dia pun dah masuk anak kedua. Anak dia comel-comel. Biasanya kawan-kawan aku semua dah kahwin. Jadi kat sini adalah tolong doakan saya. Plan nak kahwin 2028 lah. Tapi tak tahu lah jadi ke tak. Tengah kumpul duit lah ni. Jadi doakanlah. Semoga segalanya dipermudahkan segala urusan. Dan semoga Sayyidatul Zahra terkabul lah dia nak kahwin 2028 ni. Semoga berjaya juga kumpul duit.
nak buat dia punya wedding yang cantik-cantik yang dia idamkan. So korang pun jangan lupa doakan saya supaya saya dapatlah merealisasikan saya punya perkahwinan tu. Tak tahulah sebab kahwin ni bukannya main-main. Kahwin ni bukannya macam jom pergi kopi, jom pergi kahwin. Bukan macam tu. Kahwin ni kita kena sedia semua benda. As macam perempuan pula kita kena macam pandai masak, kita kena kalau macam bab-bab kemaskan rumah semua benda tu memang expert lah kan. Lipat kain ke apa semua kan. Lepas tu macam bab masak aku macam masak basic-basic je. And then kalau perempuan ni itulah banyak lah macam perempuan ni. Pasal macam pada lelaki dekat luar sana juga, tolonglah jadi macam imam yang betul untuk wanita je. Bye bye. Dapat hadiah ni. Weh macam Amah Yan. Alhamdulillah banyak-banyak. 9. Thank you. Ada yang piu-piu yang patah. Orang di sini dengan apa namanya? Screen protector. Tekan input. Besar sorry sebenarnya. Di mana? Ya. Apa tu bilang? Bila boleh je. Dia dapat bantu. Nampak bang sabaran abang. Di kat sini kita ada Takut-takut. manggis. Ni semua daripada kebun. Manggis. Sempedak nangka tengah goreng. Sekejap lah. And then kita ada durian. Durian. Banyaknya durian. Lepas tu kita ada sepedak lagi. Dan petola. Petola. Terung nak. Terung. Ada terung bulat. Ada terung kecil. Ada terung panjang. Tu dari kebun apa? Terung. Tu ada tu. Ulangan. Mana bawa kopi durian? Construction game I started, and I've got my karate lesson too. Oh, we can do your karate lesson here and now, Gio. Then you don't have to go to work. Tengok lah depan.
Jangan suka sangat. Betul nak. Ini kot. Betul lah ni HW6. Kasih. Sana Along. Sana. Along. Sayang. Along. Assalamualaikum. Dia panggil ibu Along tadi. Along. Oh, ibu. Ha? Tak ada. Ibu ke Along? Tu Along. Assalamualaikum. Along. Ya, dia panggil Along. Bagi saya juga adalah Kongso ni bukan untuk hari ini sebenarnya. Kita beli mainan. Kena angkat lah. Kita nak beli mainan apa? Banyak mainan. Makanan-makanan yang Nafis suka. Kita boleh beli yang makanan-makanan yang Nafis suka. Kita nak beli apa? Ana beli Apollo cake. Apollo! Asam. Makan asam boleh makan kat sini. Sedap. Mana nenek? Itu nenek. Buat rekod mak. Allah nak buat rekod. Bagi Nafis. Nafis tak ada makanan-makanan ni dah. Ada apa? Jatuh. So, hari ni kita pergi beli barang. Dekat kedai nenek. Masak lemak. Banyak barang. Sambil kita menghadap jalan jam. Itu jalan jam. Jalan jam. Tapi yang penting kita nak buat review this one. Bola Moji. Kita nak review. Bola Moji. Buka bola Moji. Mana tempat nak buka dia tak tahu. Nanti pengemudi kena adik bola. Ya. Dia macam main kalau lekat apa. Alah, aku minum air sampai habis. Jadi nak makan roti lagi. Lemak minyak tu dah ni. Tengok kita dapat apa. Satu. Tengok kamu dah hack satu. Tiga. Aduh. Mana kita dapat yang nangis. Semana nak tengok pula. Dia punya gambar-gambar nangis. Dapat gambar nangis. Kamu nangis? Comel lah. Comel. Betul? Oh, dia tak sama semua. Dia ada banyak macam. Dia ada gambar senyum. Gambar tu. Gambar misteri. Gambar ngantuk. Gambar nangis. Gambar tu semua-semua. Dah tiba-tibanya. Kita dapat
Gambar. Kan nak beli 2, mak beli 4. RM1. RM1 pula dia. Jadi kita dapat gambar nangis. Jadi nanti kita tengok World Cup dengan bola. Wee, wee. Ini POV kerja waktu pagi-pagi. Bila dah tengok World Cup pagi-pagi subuh. Yeah. Tapi dia jendul. Sedih tengok muka dia. Cepat. Ambil tu. Saya makan. Dekat sini kita ada coklat, wafer dengan tu. Yang dulu punya. Ada banyak Ada ni. pajak sahur pun tak ada. Kau ni satu. Uji tu dia makan tu. Kita makan. Sekejap je dah 3 bulan. 3 bulan. Ni ada ikan. Ikan. Ikan.